Tuan-tuan muslimin sallallahu, saya ulang balik. Hadis sebut orang yang bangkit tengah malam ialah orang yang paling hampir dengan Allah. Satu, orang yang bangkit tengah malam ialah orang yang termasuk golongan yang berzikir. Sebab apa? Sebab di waktu orang lalai daripada lena habis semua lalai, ada orang bangkit tu sebelum dia solat dia telah ingat Allah. Dia bangkit tu jadi golongan yang az-zakiri. Dia bukan sembahyang lagi, dia bangkit tu kerana Allah, pun dah dikira dia termasuk orang yang berzikir dah. Lepas tu pergi sembahyang pula, lagi masuk dalam orang zikir. Di waktu orang tidur, lalai tidur, ada orang bangkit ingati Allah Ta'ala. Waktu tu, orang yang bangkit tengah malam, diseru, dipanggil oleh Allah sebagai golongan yang mengingati Allah Ta'ala. Jadi cara-cara dia, kalau kita ni payah nak ingat Allah Ta'ala sangat kan, payah sangat ingat Allah Ta'ala, bangkit tengah malam, rajin bangkit. Lama-lama ingatan kita, hati kita banyak lekat dengan Allah, tak masuk lagi golongan lalai dah. Jadinya cara-cara ringkas dia, larilah daripada jadi golongan yang lalai dengan selalu bangkit dan bangun di tengah malam. Ya? Ada orang kata saya masuk bulan 5 bulan dah saya. Dia bulan apa bayar? 1 budak lagi. Roman penuh dia. No? Kita tengok dia 5 bulan lagi. Dia kata saya masuk tahun baru 2016 ni 5 bulan dah saya. Maksud mana 5 bulan dah. Yang bulan apa? Bangkit lah? Dok, malam dah lagi. 5 bulan dah tak bangkit lagi. Ya Allah, nak tunggu bila bulan rumah? Nak tunggu bulan rumah nak bangkit? Takut bulan tak main, bangkit pun tak. Bagi bangkit, gelap dengan gubuk lah. Alhamdulillah. Baik. Jadi bangkit tengah malam, kehebatan bangkit tengah malam ni, pertama, dia termasuk orang yang zakiri. Yang kedua, dia masuk golongan muqarrabin. Faham? Faham? Tahu tak? Tulis. Pertama, orang bangkit tengah malam ni adalah orang yang zakirin, orang yang ingat Allah. Kedua, bila banyak ingat Allah, dia digelarkan sebagai muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah menanti hamba-hambanya di tengah malam.